Ada yang komen gaji RM 1,700. Macam mana korang kalau gaji 1,700? Gaji 1,700 sebenarnya dia ada dua kategori. Sama ada gaji pokok ataupun gaji bersih. Bank tengok yang mana satu korang? Bank tengok yang mana satu gaji? Of course lah bank tengok yang pada gaji bersih. Selepas tolak komitmen lain. Lepas tu kalau gaji 1,700, disarankan kereta apa untuk beli? Of course lah kereta Azia ataupun kereta Beza. Kereta Azia ada berapa spek korang? Kereta Azia ada 4 spek. Azia G, Azia X, Azia SE, Azia Advance. Okay. Untuk Beza ada berapa spek? Okey, untuk Beza dia ada Beza G manual, Beza G auto, Beza apa lagi? Beza Premier X dan Beza Advance. Kita tengok pada gaji bersih kereta Azia ataupun kereta Beza ni. Untuk Azia G gaji bersih berapa korang? RM 1,500 ke atas. Untuk Azia X, Azia X dalam RM 1,700 ke atas. Azia SE 1,800, 1,900 macam tu. Azia Advance gaji bersih RM of course lah 2,000 ke atas. Untuk Beza G, gaji bersih berapa? Beza G auto, Beza G manual sama sahaja RM 1,700 ringgit. Untuk Azia X gaji bersih berapa? Gaji bersih dalam RM 1,900, 1,800 pun boleh. Beza Advance gaji bersih of course lah 2,000 ringgit. Okay, 2,000 ringgit. Berdasarkan spek kereta Azia dan Beza ni, kereta mana yang boleh awak apply kalau gaji bersih 1,700? Of course lah Azia G. Lagi kita cari Azia X dan Beza G. Ada 3 spek yang awak boleh apply. Azia G, Azia X dan Beza G. Beza G manual, Beza G auto boleh apply. Tapi kalau gaji bersih awak RM1,700, gaji bersih RM1,700, awak nak apply Beza X. Macam mana nak apply Beza X? Awak letaklah 10% down payment ke atas. Senam bank untuk luruskan. Letak 10% down payment ke atas. Contohlah kan, contoh gaji bersih awak 1,700. Awak nak apply Beza Advance ataupun Azia Advance, gaji bersih kena 2,000. Macam mana nak apply? Awak nak minta full loan. Macam ni. Awak nak Azia Advance ataupun Beza Advance. Beza Advance. Lepas tu awak nak minta full loan. Awak teringin sangat nak ada kereta yang spek Advance.